Assalamualaikum dan salam sejahtera bersua kembali dalam channel Malay Table. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang terus mengikuti channel Malay Table. Dan saya ucapkan selamat berbuka puasa dan moga-moga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita sentiasa dirahmati dan dilimpahi rezeki yang berterusan di sepanjang kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Okey sahabat semua, untuk tampilan kali ini adalah sesi untuk buat jualan lagi yang saya akan tampilkan. Sebelum ni saya ada tampilkan juga siri Wang Kertas Malaya tahun 1941 King George keempat ni dengan nilai muka 20 sen. Untuk yang duit sebelum ni saya ada buat jualan dengan nilai harga RM73 siap pos. Tapi kondisi dia agak sedikit lebih teruk pada ni lah. Jadi untuk tampilan kali ini dia ada sedikit lebih baik. Jadi nilai harganya saya akan cakap kepada sahabat semualah. Untuk duit ni di bahagian hadapan masih lagi tertera gambar King George yang keempat dan dikeluarkan pada tahun 1941 hingga tahun 1942 lah sahabat semua. Di bahagian belakangnya tertera dengan nilaian duit 20 sen kan 20 sen. Jadi dia dikeluarkan di era Malaya lah, di era penjajahan kolonial British ke atas tanah Melayu. Jadi untuk duit ni sahabat semua, saya ingin buat jualan dengan nilai yang harga RM88 siap pos. Kepada sahabat yang ingin memiliki duit ni, bolehlah terus ke description. Di sana ada email saya dan boleh berhubung dengan saya. Untuk sahabat semua, saya buat sesi-sesi jualan ni seperti biasalah untuk clearkan apa yang ada di dalam simpanan saya lah. Sebab banyak juga simpanan saya nak clear kan. Jadi inilah dia antara yang saya akan buat jualan. Sekian dulu sahabat, RM88 siap pos. Siapa nak boleh terus ke description. Assalamualaikum dan selamat malam.